Semua okey ke? Hai. Okay. Okey. Ni haram ke ni? Tak apa-apa. Okey. Okey. Selamat sejahtera cikgu. Selamat datang ke podcast kami. Oh my god. Yang bertajuk punca berlakunya gejala buli dalam kalangan murid sekolah menengah dan langkah mengatasinya. Okey, sebab sekarang ni isu buli macam cikgu pun tahu kan, isu buli ni semakin isu yang semakin hangat dan juga semakin serius dalam kalangan pelajar dan juga menjadi satu isu negara yang perlu dititik beratkan. Ya, So betul. cikgu. So apa pandangan cikgu terhadap isu ni? Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, terima kasih tahniah lah sebab kamu dah berjaya mengadakan podcast kita pada malam ini. Okey, pada pandangan cikgu, punca yang menyebabkan berlakunya gejala buli dalam kalangan remaja pada masa ini, yang pertamanya mesti dah kurang didikan daripada ibu bapa lah. Kan? Sebab remaja pada zaman sekarang ni mereka rata-ratanya macam hilang kasih sayang disebabkan mereka yang sibuk bekerja kan, tak ada masa untuk nak melihat keadaan anak mereka kan. Mak bapak mereka tak alert lah dengan siapa mereka berkawan. Kadang-kadang faktor ni kita akan sampaikan juga kan, bila berkawan dengan pelajar yang salah, masa cikgu yang bersikap tak baik lah, yang tak ada nilai dalam buli, mereka berlakulah gejala-gejala yang tak diingini ni. Itulah. Okey, sekarang kita boleh bermula dengan sesi soal jawab. Pelajar-pelajar boleh kemukakan soalan masing-masing. Okay, baik cikgu. Assalamualaikum. Okey, saya ingin bertanya kepada cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan gejala buli ini? Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, gejala buli ni maksudnya kita nak sakitkan hati orang lain lah. Kan, sama ada sakitkan hati dia, sama ada melalui banyak lah, sama ada melalui perbuatan dia, percakapan dia, kan. Kalau macam dengan percakapan, mungkin dia body shaming, kan. Body shaming cakap, awak ni apalah gemuk lah macam tu kan, tu buli juga, kan. Okey, dia adalah pembuli daripada segi percakapan lah. Kalau daripada segi fizikal, kita cakap dia kan, yang body shaming tu kan. Kalau verbal pula dia mungkin dia mengejek kan, dia mengejek suara kawan-kawan dia ke. Kadang-kadang pelajar ni dia suara dia macam-macam kan, jadi dia mungkin dia ejek macam suara Doraemon ke apa ke kan, dia ejek-ejek tu pun dia anggap sebagai buli lah kan. Itulah kan. Jadi ada buli fizikal, ada buli verbal, cakapan dan sosial lah. Kalau sosial ni dia macam orang yang dibuli ni dia tak nak berkawan dengan orang kan, dia suka menyendiri, dia tak ada keyakinan diri dia kan. Itulah dia mesti dengan gejala buli lah. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih cikgu. Seterusnya soalan kedua dari pihak kami ni, mengapa isu buli ni walaupun kita pihak sekolah, pihak ibu bapa dah ambil pelbagai jenis inisiatif, tapi isu buli ni masih ada. Kenapa perkara tu berlaku? Okey, sebenarnya isu buli ni bukan hanya mak bapak je yang kena ambil peranan kan. Pihak sekolah juga kena ambil peranan lah kan. Contohnya kalau kita dengar lah ada kes-kes penderaan ataupun buli lah di sekolah kan. Jadi pihak sekolah, terutamanya kaunselor lah, kena bertindak segera. Okay, kena panggil lah budak yang dibuli tu dan tanya apakah sebab-sebab dia dibuli kan. Kadang-kadang sekarang kita tengok dekat sekolah, pelajar senior kan yang lebih tua lah, dia suka buli pelajar yang bawa adik-adik dia ni. Okay, contohnya dia pinjam duit kan, kalau tak bagi nanti dia akan buli ya. Itulah. Kemudian yang seterusnya peranan masyarakat jugalah kan. Masyarakat kena laporkanlah perkara ni. Kalau dilihat ada pelajar tu dibuli, contohnya kalau macam dekat kawasan perumahan lah kan, kalau lihat anak dia dibuli, dia kena laporkanlah kepada pihak berkuasa, contohnya kepada polis kan, supaya dapat diambil tindakan, supaya tidak berlaku kes yang lebih serius lah, contoh seperti kematian lah kan. Ya, setuju cikgu. Seterusnya kalau pada pandangan pelajar ni, apa lagi nak kemukakan
berkaitan dengan isu buli. Okay, baik, Assalamualaikum cikgu. Okay, Ya. teruskan kepada soalan yang nombor 3 lah. Pada pendapat cikgu lah, apakah jenis-jenis gejala buli yang paling kerap berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah? Sekolah menengah gejala buli dalam kalangan sekolah menengah. Kalau sekolah menengah ni dia macam dia nak tunjuk kuasa tau. Kan? Contoh tadi dia cakap macam pelajar senior dia rasa dia dah besar kan. Contohnya kalau dalam sekolah tu dia ada paling tinggi form 5 kan. Yang rasa dia dah berkuasa lah. Jadi dia gunakan kuasa dia, power dia tu untuk nak bully adik-adik yang di bawah dia. Jadi kalau adik-adik yang di bawah ni kalau dia takut-takut dia jadi masa lah. Kan? Jadi kalau masa tu sepatutnya tak perlu takut lah kepada abang-abang senior ni. Kan? Kalau ada gejala bully kena laporkan lah kepada pihak sekolah. Kan? Dia cari yang pertama guru kelas dia, cerita masalah dia. Kan? Sebab kadang-kadang dengan adanya kes bully ni yang menyebabkan pelajar tu tak mampu sekolah. Betul tak? Kan? Sebab apa? Sebab bila pergi sekolah dia takut. Kan? Takut. Kemudian bila takut tu dia rasa macam tak ada privacy lah. Kan? Tak ada privacy untuk dia. Jadi dia nak belajar pun tak selesa lah. Kan? Jadi tindakan pelajar tu dia kena laporkan lah. Kena berani lah. Kan? Kalau tak berani jadilah mangsa. Kalau dia tak bertindak segera orang akan bully dia sampai bila-bila lah. Kan? Dan dia akan jadi trauma. Itulah. Okey, maksudnya kebanyakannya berlaku dalam dalam kalangan pelajar-pelajar senior lah kan cikgu kan? Ya, biasanya macam tu lah kebanyakan lah kan. Okey, baik. Okey, seterusnya cikgu untuk soalan yang keempat, pada pendapat cikgu jugalah. Apakah punca-punca menyebabkan pelajar-pelajar yang menjadi mangsa ni punca-punca mereka lah menjadi mangsa buli dan pembuli di sekolah? Punca-punca jadi mangsa kan. Punca-punca jadi pembuli dulu kan. Pertama dia pengaruh dengan tirakan sebaya. Jadi nak pilih kawan tu kena penting lah. Sebab kalau kita pilih kawan yang salah, maka kita ikutlah dengan perangai yang kawan yang tak betul itu kan. Ibarat kata pepatah, kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita akan turut terasa wanginya kan. Semburan minyak wangi akan kita dapat. Tetapi bila kita kawan dengan orang yang tukang besi kan, kita akan kena percikan api tu. Jadi bila kena percikan api tu baju kita akan koyak. Betul tak? Jadi kita kena pilih kawan yang baik lah. Ya, paling utama lah pilih kawan yang baik. Sebab kawan ni dia akan mempengaruhi. Kan? Itu untuk yang orang suka bully. Dan untuk yang jadi mangsa pula, punca dia ni macam terlalu pendiam mungkin. Kan tak banyak berkawan. Dia macam kalau sembang atau kalau sembang. Kan? Ya, dia macam tak ada kawan ramai. Jadi bila tak ada kawan ramai dia seorang-seorang, sebab tu dia kena bully. Kan? Kalau dia ramai kawan, mungkin kawan-kawan dia boleh kawal dia. Kan? Kalau kawan dia tengok kawan dia bully, mungkin kawan-kawan dia yang lain akan bantu dia. Kan? Jadi di sini kena ada kawan yang baik lah. Kan? Jangan duduk seorang-seorang. Apa-apa kena berani lah, kena ada keyakinan diri yang kuat. Yang tinggi lah supaya tak berlaku masalah bully. Kan? Kalau tak ada tindakan mungkin dia akan macam redha lah. Dia macam merelakan kan diri dia dibuli. Betul tak? Betul cikgu. Itulah kena cari kawan yang baik dan jangan duduk diam lah. Yang kena berkawan dengan ramai kawan. Betul tak? Itulah punca dia. Ada banyak punca lah. Yang pertama tu yang saya cakap tadi pengaruh digitalisasi sebaya. Yang kedua mungkin pengaruh media sosial kot. Dia tengok gambar-gambar dekat media sosial kan. Contohnya dalam drama ke, filem ke yang ganas-ganas. Maka dia nak try. Kan remaja ni dia suka mencuba kan. Remaja ni memang sifat dia suka mencuba sesuatu yang baru. Kan jadi dia nak cuba jadi hero kat sekolah tu. Itulah punca dia. Boleh Cikgu, boleh. Ada banyak lagi punca dia selain daripada tu. Media sosial, pergerakan sebaya mungkin kat rumah dia pun
mak ayah dia suka bully juga kemungkinan lah. Kan dia dah apa macam bukan mak ayah bully anak tak lah maksud cikgu. Apa perbuatakan bapa yang garang kan. Jadi mereka macam nak luah masalah tu dia cari kawan kan. Sebab ada mak ayah depa mungkin sibuk kerja. Ya. Jadi depa suka meluahkan masalah daripada kawan-kawan. Masalahnya mereka pilih kawan yang salah pula. Betul. Kan. Banyaklah faktor-faktor dia, punca-punca dia. Ada soalan? Sekarang kita nak teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, saya nak tanya pada pendapat cikgu, macam mana cara cikgu nak bezakan jika individu itu buat perkara tu sekadar gurauan ataupun buli yang sebenar? Okey, kalau gurauan ni beza dia antara gurauan dengan buli ni. Kalau gurauan tu kedua-dua pihak tu dia happy lah. Betul tak? Kalau kita gurau kan, jadi dia boleh menimbulkan suasana yang gembira, happy. Betul tak? Kalau bully pula, dia bukan dua pihak tu happy tak, mungkin sebelah pihak je happy. Okay, sebelah pihak lagi, dia rasa macam tertindas lah. Dan biasanya yang happy tu, yang gembira tu ada orang yang membuli. Dan masa tu akan jadi stres. Kan? Itulah beza dia kalau seronok tu dua pihak seronok. Contohnya, macam mana contohnya? Contohnya kalau kita bercakap lah ataupun kita buat joke kan, kita melawak. Jadi si A ni happy dan si B pun happy. Kan tu adalah keseronokan lah, seronok. Kalau bully pula mungkin si A ni dia happy. Mungkin si B ni dia tak happy sebab dia dibuli. Kan? Yang si A ni happy sebab dia suka lah dia bully kawan yang si B ni. Kan? Macam itulah. Kan? Itulah perbezaan antara keseronokan dengan bully. Okey, Ada baik. cuba soalan? Seterusnya. Okey. Soalan saya pula, apakah kesan buli terhadap emosi dan prestasi pelajar? Kesan bully terhadap? Emosi dan prestasi pelajar. Okay, kesan bully terhadap emosi dan prestasi pelajar sudah pastilah pelajar tu dia punya prestasi akademik dia akan merosot lah. Sebab apa? Sebab dia selalu ponting sekolah. Kenapa ponting? Sebab dia kena bully kan. Jadi dia macam nak main sekolah tu takut-takut. Maka dia pun penting. Bila ponting sudah pastilah dia punya result dia akan merudum jatuh dengan teruk lah kan. Kemudian yang seterusnya kesan dia mungkin akan hilang keyakinan diri lah. Kan kalau jumpa orang pun dia macam tak ada keyakinan, dia suka senyap-senyap je. Jumpa orang dia lari kan. Macam rendah diri cikgu. Rendah diri, terlalu rendah diri lah. Jumpa orang dia menyorok ke tepi tiang. Tu ada macam tu kan. Biasanya macam tu lah. Kan dia rasa macam tak ada keyakinan diri lah. Kan? Dia rasa terlalu down, rendah diri. Setuju. Baik cikgu, Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Soalan yang seterusnya, saya ingin tanya, apakah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang pelajar itu pernah mengalami situasi dibuli oleh rakan-rakan di sekolah? Tanda-tanda yang menunjukkan dia seorang tu pernah dibuli. Kita boleh lihat daripada badan dia lah. Mungkin berlaku ada kesan lebam ke, kan? Dia kena tumbuk ke, kan? Kadang-kadang tu bully ada juga yang tarik baju macam ni kan, tumbuk dia. Lihatlah kesan kadang-kadang tak nampak kat muka, kat badan dia. Kan? Itu kesan dia dibuli. Kemudian seterusnya kita boleh lihatlah barang-barang dia pula. Kan? Kadang-kadang orang yang dibuli ni, orang yang membuli ni dia suka ambil barang-barang. Kan? Ambil barang dia kemudian sembunyi dekat tempat lain. Kan? Yang menyebabkan dia mencari-cari barang yang dia. Ada satu kes tu dekat sekolah, sebuah sekolah dekat Kedah, dekat Kubang Basuh kan. Daerah Kubang Basuh, dia bully budak ni dengan cara dia ambil pensel kes dia, kan, pensel dia letak atas siling. Kan. Budak ni memang budak yang agak susah lah sebab dia tinggal pun dengan nenek dia. Mak bapak dia dah meninggal. Tinggal nenek dia, jadi mereka bully dia.
ambil kotak pensel dia, letak kat siling. Ni budak ni, dia nak dapat sebatang pensel pun, dia rasa sangat susah lah sebab dia tinggal dengan nenek kan. Dengan nenek ni maksudnya pendapatan pun tak berapa banyak lah. Jadi dia menghargai sebatang pen pun dia hargai. Jadi dia panjat kiri tu kan. Dia panjat kiri tu, dia ambil kotak pensel dia dan dia jatuh. Pesan dia apa? Meninggal kat situ. Kan? Inilah sangat tak sepatutnya kan. Gejala buli ni ada kat sekolah. Betul. Ada banyak lah selain daripada kes tu, ada banyak kes-kes yang kami pun dah sedia maklum kan. Betul lah sekarang ni dekat sekolah-sekolah dilaungkan anti buli setiap kali perhimpunan. Dan sebab banyak kesan yang buruk yang kita dapat kan. Betul lah. Sana tanda dia. Okey, seterusnya. Okey, baik cikgu. Saya nak tanya, pertama sekali cikgu mengajar di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah? Sekolah menengah. Dan sekolah menengah itu ada asrama ataupun tidak? Tak ada asrama. Oh, itulah hari biasa lah. Hari biasa. Alright. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah untuk membasmi kegiatan bullying cikgu? Okay, langkah-langkah dia yang pertama, kita kena pastilah siapa yang dibuli kan. Dan biasanya kita pihak sekolah merujuk kaunselor lah, kaunselor lebih arif tentang masalah ni kan. Dan kita panggil budak tersebut kan. Kita panggil budak tersebut dan kita tanyalah siapa yang bully dia, kenapa dia dibuli, kan buat siasatan lah kat dia kan. Kemudian kita tak boleh dedah kan dia punya maklumat supaya dia dilindungi lah supaya keselamatan dia lebih terjamin. Kemudian nanti bila dia dah beritahu siapa yang bully dia, pihak sekolah kena carilah siapa yang bully dia kan, dan bagi kaunseling kan untuk murid tersebut. Kalau kes yang serius, boleh laporkan kepada pihak polis untuk dibawa ke sekolah Joanna kan. Sebab sekarang ni banyak dah budak-budak sekolah yang ada kes membunuh kan. Kita takut jadi sampai kes membunuh lah. Dan bila sampai kes membunuh, kita kena bawa budak-budak ni ke sekolah Joanna lah supaya mereka dapat diberi kesedaran yang sepatutnya kan. Itulah kan. Ya doktor. Ya cikgu. Okey, yang soalan seterusnya cikgu, bagaimanakah ibu bapa boleh membantu anak-anak mereka ni daripada telah menjadi mangsa buli? Okey, perangai bapa. Mak bapa ni kalau anak-anak tu cerita apa-apa masalah kat sekolah, kena dengar lah kan. Kena jadi pendengar yang setia untuk anak-anak. Sebab kalau mak bapa tak jadi pendengar yang setia, mungkin anak-anak akan beralih kepada kawan-kawan kan. Jadi bila beralih kawan, kita takutlah. Sebab takut bukan semua kawan-kawan tu baik. Takut mereka tu salah memilih kawan yang tak baik. Jadi di sini perangai bapa, dia kena bantu anak-anak yang dibuli ni. Bukan dibuli lah, kalau dia cerita apa-apa kat sekolah, kena take action lah kan. Pergi sekolah, tanya siapa, jumpalah pengetua ke, ceritakan supaya pengetua dapat ambil tindakan yang segera kan. Jangan kalau kita biarkan masalah ni tanpa mendengar keluh kesah anak kita kan, mungkin akan jadi lebih parah. Jadi kena ambil tindakan awal dengan mendengar apa masalah mereka, kemudian laporkan kepada sekolah. Pihak sekolah dapat ambil tindakan lah kepada masa-masa pembuli-pembuli ni kan. Kemudian seterusnya mak bapak juga kena bagi inilah didikan agama yang baik lah kepada anak-anak kan, didikan agama dan moral. Kalau ada didikan agama dan moral, maka dia tak akan buatlah perkara-perkara yang tak baik. Betul tak? Betul tak? Kerana setiap agama ni dia melarang perbuatan yang baik, perbuatan yang tak baik lah. Sebab kita dah percaya kan, setiap mana yang baik tu akan dibalas yang baik kan, dan setiap perkara yang buruk tu akan dibalas yang buruk kan? Ya betul. Baik dibalas baik dan buruk akan dibalas dengan yang buruk lah kan? Jadi yang ketiga, mak bapak juga kena bagi inilah nilai-nilai murni anak-anak kan. Kan kamu dah belajar dalam pendidikan moral, dia ada banyak nilai 18 nilai murni kan. Terapkan kepada anak, nilai bertanggungjawab kan, nilai kasih sayang, nilai rasional kan, nilai hemah tinggi. Sekarang ni murid remaja sekarang dia macam kurang beradab lah. Sebab tu dia macam nak jadi hero kan. Bila dia rasa nak jadi hero, betul lah punca dia nak bully orang
Kan? Sebab apa? Sebab tak ada nilai murni dalam diri dia. Kalau dia lah dalam diri dia ada nilai murni yang kukuh, dia takkan melakukan perkara yang tak baik. Okay. Ya. Itu. Okay, ada soalan lagi? Soalan seterusnya. Silakan. Okey, baik. Tadi kita sudah mendengar peranan daripada pihak sekolah dan juga ibu bapa. Dan seterusnya cikgu, saya mau soal pada pandangan cikgu, adakah sesi bimbingan dan kaunseling ini sangat penting dalam usaha memulihkan emosi pelajar yang mengalami trauma akibat perbuatan buli ini? Ya, kalau dekat sekolah itulah kan yang kita ada untuk nak mengatasi masalah ni, kita semua akan merujuk kepada kaunselor lah. Dan kaunselor pun dah diberi didikan lah, dan mereka pun dah didedahkan dengan bagaimana cara untuk nak mengatasi, kan? Dan mereka ada skill-skill mereka yang tersendiri lah, betul tak? Untuk nak mengatasi masalah buli. Memang mereka ada contohnya kalau pihak sekolah, kaunselor di pihak sekolah tak dapat nak handle, mungkin mereka akan bawa ke peringkat yang lebih tinggi lah. Contohnya kalau macam pelajar tu dia ada anxiety kalau pihak sekolah tak boleh, dia akan rujuk ke pihak hospital lah untuk buat rawatan, kan? Jadi cikgu rasa pihak kaunselor ni memang dapatlah menyelesaikan masalah buli. Okey cikgu, terima kasih. Okey, saya nak tanyalah untuk soalan terakhir ni. Ya. Apakah pesanan terakhir cikgu kepada semua pendengar podcast ni berkaitan isu buli ni? Okay, pesanan cikgu kepada kamu ni bakal pendidik kan? Jadi pesanan cikgu kepada bakal pendidik, kena didik lah kan anak-anak murid kamu nanti supaya ada akhlak yang baik. Maksud cikgu kena tanamkan dulu akhlak yang baik dalam diri setiap pelajar, kan? Kalau kita ada akhlak yang baik, sudah pasti kita menjadi seorang individu yang berintegriti lah. Kan, jika seseorang tu dah ada integriti yang tinggi dalam diri dia, maka dia tahu benda yang baik dan yang tak baik, benda yang perlu dilakukan dan yang patut, apa yang perlu kita jauhkan. Kan, sebab sebagai pendidik ni, tugas kita adalah untuk mendidik anak bangsa supaya jadi orang yang berakhlak baik, kan? Kadang-kadang kita lihat orang walaupun dia bergelar profesor sekalipun, tapi kalau akhlak dia down, orang takkan pandang pun. Betul tak? Jadi yang paling penting bukan dia punya akademik yang tinggi tak, kan? Yang penting adalah akhlak yang baik. Jadi kamu sebagai pendidik terutamanya cikgu moral, kan? Kena terapkanlah nilai moral yang baik. Sebab masyarakat kita sekarang sangat parah, kan? Sangat parah tentang nilai-nilai adab ni. Adab nilai mulia dah tak ada, dah terhakis. Maka peranan kamu anak-anak muda ni, bakal guru kena terapkanlah, kan? Ini dah murni kepada setiap anak murid kamu nanti. Dengan tu kamu pun kena ada akhlak yang baik lah. Macam mana kalau kita nak ajar orang tapi kita sendiri pun teruk. Jadi ibarat macam apa? Ketam yang menyuruh anaknya berjalan betul, kan? Dia pun jalan sengit, suruh jalan betul. Macam mana? Yang penting kamu kena ada akhlak yang baik dulu, kemudian boleh terapkan kepada anak didik kamu. Okey? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh cikgu. Okey, kita dah sampai penghujung podcast kita. Okay, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu sebab memberi kerjasama untuk melaksanakan podcast ini. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, selamat berjaya semua. Bye-bye. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye cikgu.